keluarkan kulit biasa. Sama juga serik dia kulit biasa pun. Okey. Tak apa. Sama juga. Tapi Amir bin Abdul Qadir, kita bukan beli kerana terkenal dia, tuan-tuan. Asuhan membaca ni, kita tak baca satu benda yang tentang terkenal. Kita baca benda yang datang dekat kita tu ilmu dia kita nak. Sebab tu kita baca buku ni. Ramai orang nak baca buku masyhur. Tapi buku ni kadang-kadang tak custom made untuk tuan-tuan. Bumi Manusia, buku masyhur, tak custom made untuk semua orang. Buku Kota yang Mencabar. Kota yang Mencabar oleh Francisco Fernan Jose, tak custom made untuk semua orang. Buku ni yang saya nak jual Nobel ni, dia tak custom made ni. 100 tahun kesunyian ni semua Nobel Prize. Dia tak custom made untuk semua orang. Saya pilih buku-buku ni kerana custom made dia adalah untuk pembaca awam, di mana kita hidup di atas zaman permusuhan agama, di mana kita menganggap segala benda yang telah menekan kita. Tak ada orang-orang yang kita anggap musuh kepada agama kita. Tak kira agama Samawi, daripada Kristian dan Yahudi, kebencian kita juga pada agama yang lain. Di tengah-tengah semua kebencian ni, tuan-tuan, saya jual buku ni untuk menggambarkan di antara kita boleh renung tak? Bagaimana meletakkan kebencian ini pada petak yang betul. Ketika Amir bin Abdul Qadir meletaknya pada tempat yang betul. Dia berperang dengan Kristian Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte III. Bunuh saudara dia, jatuhkan raja dia, bunuh orang kampung yang mana nak gali rahsia, nak tangkap dia. Tapi dia meletakkan pada tempat yang betul ketika orang terus nak bunuh orang Kristian Maronite. Sebab ini bukan yang membunuh dan memerangi dia. Kristian Maronite ni Kristian juga daripada Saint Baron. Mazhab Saint Baron. Bagi dia, mereka ini bukan yang membunuh dia, yang bukan menyerang negeri dia. Ini adalah orang Kristian yang tinggal dalam sebuah kawasan bandar kecil yang ada majoriti Islam dan tak mampu menandingi Puak Drus. Dan Drus memerangi orang-orang Kristian Maronite di Lubnan kerana berjangkit sampai ke Syria. Maka menjadi tanggungjawab dia pergi mendamaikan. Sebab tu dia dianggap tokoh. Sebab tu nama depan buku ni, Sang Pendamai datang dulu. Sebab nak cari seorang tokoh Islam yang akan diingat kerana jiwa pendamai dia. Dan di mana dia meletakkan Islam ni bukanlah berdendam tanpa sebab. Ini adalah agama yang berasaskan pada Al-Quran dan agama yang ada tasawur dia. Yang mana ada tasawur, iaitu kebaikan hati. Seluruh daripada nilai Islam ni adalah tentang kebaikannya. Maka selagi kebaikan itu adalah utama, dia pisahkanlah dendam dia kepada orang Perancis Kristian. Dia pisahkanlah dendam dia kepada orang Perancis tu dan dendam dia kepada orang Inggeris yang waktu tu sedang menjajah tanah Arab. Kristian juga. Tapi dia kata mereka ni datang menjajah bukan di atas sebagai wajah Kristian. Mereka datang menjajah sebagai orang-orang koloni Barat. Maka hukum koloni Barat dengan imej Kristian ni tak sama dengan menghukum koloni Arab berasaskan Kristian. Dia letak tu petak pemikiran dia lah yang menjadikan Barat menghormati dia. Hinggalah nama sebuah bandar di Ohio ditukar pada nama dia. Kalau tuan-tuan nak, lot sekarang 60, TikTok bagi diskaun 12%. Saya ada pun 14 biji lagi sampai. Baki 14. Ini buku lama dia. Saya simpan lah. Sebab saya edisi kulit tebal ni, Allah. Masa tu saya meniaga tepi jalan pula. Belum ada studio kan. Saya duduk pergi niaga tepi jalan. Saya kata Kak Aino, tak ada lah. Kalau tuan-tuan tanya dekat saya, the most failure book ini adalah buku yang paling susah saya jual. Dia tak berat. Saya tunjuk bahasa dia. Dia kena macam ni. Dia tak berat. Tuan-tuan kena ada satu point of view. Prinsipsi buku. Dia tak berat. Ubat walaupun kena makan 4 jenis. Kalau tuan-tuan, ubat pertama tuan-tuan makan adalah untuk mengurangkan berat badan. Jadi ubat yang kedua tuan-tuan makan mencairkan kolesterol. Ubat yang ketiga tuan-tuan makan adalah untuk menghilangkan tuan-tuan punya anxiety. Ubat yang keempat tuan-tuan makan adalah untuk memastikan otot tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan kenal 4 jenis ubat, tuan-tuan tak rasa banyak ubat tuan-tuan kena makan. Sebab setiap ubat ni tuan-tuan tahu peranan dia. Yang ni selepas makan, yang ni sebelum makan. Yang ni makan malam, yang ni makan siang. Tapi kita ada psikologi. Makan banyak ubat tanda kita teruk penyakit. Makan banyak ubat malu orang tahu kerana kita digambarkan sebagai orang yang sangat tidak sihat. Ubat yang pertama kita makan tu kan untuk, bukan tanda katakan custom made buku ni juga kita kena faham.
Kalaulah orang macam saya rasa sesuai untuk saya ni sebab saya juga memahami bahawa dunia yang baik ini, sebaik mana dia pernah berlaku secara benar. Dunia yang baik, sebaik mana dia pernah berlaku secara benar. Dan dia berlaku kepada orang-orang yang dilupakan. Kisah nak kebaikan Rasulullah, kebaikan para Nabi, kebaikan para sahabat, semua ustaz-ustaz cerita dah. Kita dah boleh cari je. Tapi ada kebaikan-kebaikan lain yang datang daripada orang-orang biasa yang dilupakan sejarah. Bahasa dia tak berat, dia cerita kat tuan-tuan. Saya ambil daripada awal lah. Supaya tuan-tuan senang baca. Dia ada peta lah tempat-tempat dia duduk apa semua ni. Nanti tuan-tuan baca, tuan-tuan terpandu oleh peta ni. Saya baca perakata dulu. Setiap insan akan mendapati jalannya telah dilapangkan agar dia dapat mentuju. Ni ayat dia yang pertama dia dengar. Setiap insan akan mendapati jalannya telah dilapangkan agar dia dapat mencapai tujuan dalam kehidupan dan punca dia diciptakan. Setiap orang ni, kita ni sebenarnya telah disediakan jalan. Dan dilapangkan pun jalan tu. Untuk kita mencapai matlamat tentang kenapa kita dijadikan ke atas dunia ni.